dah ingat lah. Okay, maknanya wasiat dia bagi kat saya. Palon tak kau. Sedap mak? Nenek semua benda dah. Bukan macam waktu. Mak nak lagi ke kuah dia? Tak sedap habis. Nak kuah lagi? Teka siapa? Ha mak? Nak kuah lagi ke? Kambang eh. Kuah nak lagi? Sedap tak ni kambang sedap. Bukan macam waktu. Tak sedap masih. Mak nak nasi. Ni tambah je. Pedas? Ingat pedas. Mak Ulun tak ada pergi hospital. Mak Ulun tak ada pergi hospital. Ke nasi keras mak? Nasi keras ke? Dah tersedap. Itulah ngah. Lain kali jangan cakap macam tu. Tersedap nenek ha. Salah kau. Kau tak wasiat ni. Salahkan kau. Pasal aku pasal salahkan aku kan. Tak, bukan salahkan aku tu. Dia salahkan aktif aku pelakon tu. Salahkan aku salahkan aku. Sedap siapa? Angah punya kerja. Tu bukan aku tak call, kau tak bangun. Dia dah bangun tadi. Telefon. Angah cakap kat nenek bila mu nak balik nanti nenek kau tinggal. Kamu bagi makan kan sedap. Ha. Balik college dah. Raya dia tak balik mak. Ha cakap. Kau raya nak pergi mana? Saya pergi Kelantan mak. Dia tak balik raya haji. Saya ada kerja kat Kelantan. Ha. Dia ada buat gotong royong korban kat Kelantan. Ini kecacar rasa mula beroperasi dulu. Itu dia cakap. Dah siap dah sebenarnya. Ya ke Bukan dia siap? tak ada. Dia dah siap. Nampak ada lagi dia punya tu. Lepas lagi siap. Dia punya benda yang angkat barang atau Orang apa. tak ada. Tapi besar ni besar. Ya. Dia macam Masuk kat mana? Besar. Ya. Masuk kat mana? Masuk ke tenun lah. Ada sikit lama. Masuk ke tenun. Tenun. Mak nasi ke? Alah dah. Jangan tak takut. Aku tak tahu nama kau apa tu. Kau tahu tak? Abang ngaji kau tu.